Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nur Amni Humaira dan saya Nuzala Sumaya sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke DBJIS TV Sembang Digital yang membawakan pelbagai perkongsian yang menarik. Bersama kami pada hari ini ialah Sir Rahimi dan merupakan juara podcast Diari Murid Peringkat Negeri dan Ustaz Syamsul penyelaras TV PSS SK Bukit Sawa yang akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang sekolah mereka dan juga bagaimana elemen digital diterapkan dalam pembelajaran harian. Selamat datang cikgu. Selamat datang. Ya, terima kasih. Tak kenal maka tak cinta. Bolehkah cikgu memperkenalkan diri cikgu kepada para penonton di DBJIS TV? Lahir di mana? Bagaimana cikgu menjadi seorang guru? Dan sudah berapa lama cikgu berkhidmat di sekolah SK Bukit Sawa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik Amni dengan adik Sumaya. Okey, sangat berbakat mereka ni. Okey, sekenalkan dulu nama penuh Muhammad Rahimi bin Muhammad Salihin. Tapi dekat sekolah murid-murid panggil saya Mr. Rahimi. Mr. Rahimi, bukan Sir Mr. Okay. Mr. Rahimi. Okay, berada di SK Bukit Sawa semenjak tahun 2017. Dah lama dah. Dah sampai masa dah kot kalau kena tukar pun. Tapi gitulah, jodoh tu panjang lagi kan. Okay, jadi macam mana perjalanan sebelum jadi cikgu? Okey, untuk pengetahuan sajalah nak share sikit okey. Sebelum bergelar seorang guru, bukan seperti orang lain. Orang lain lepas belajar dia masuk IPG, dia terus lepas tu postingnya cikgu. Okey, selepas belajar kat universiti, saya masuk UiTM, bekerja dalam bidang lain dulu. Pernah bekerja di bidang perhotelan dan juga penerbangan. Saya pernah kerja dengan Asia selama 5 tahun. Selepas tu kata minat tu ada, sambil kita nak cuba nasib kan, cuba ambil inilah untuk menjadi seorang guru lah. Jadi alhamdulillah tahun ketiga ambil ujian MTES tu, tahun ketiga tu barulah berpeluang dapat rezeki untuk bergelar seorang guru. Dan alhamdulillah sampai hari ni kata minat tu dan lama-lama jadi sayang lah dengan kerja kita cikgu ni. Alhamdulillah. Cikgu pula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Amni dan juga adik Sumaya dan juga sahabat saya Sir Rahimi. Alhamdulillah. Nama diberi Muhammad Syamsul bin Siddiq. Muhammad Syamsul bin Siddiq asal daripada Kampung Merbapulas. Ajil. Pernah sampai? Sumaya dengan Amni pernah sampai ke Ajil? Pernah sampai. Alhamdulillah. Jadi saya di SK Bukit Sawa bermula April 2024. Baru lagi. Oh, baru. Jadi sebelum ni saya pernah bertugas sebagai pegawai pengurusan di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Batu Rakit. Pengurusan di bahagian pengurusan lah. Kemudian sebelum tu saya bertugas di Luar Terengganu lah. Luar Terengganu, Gombok, Selangor. Jadi dalam perjalanan saya menjadi seorang guru ni bermula dengan pembelajaran lah macam biasa seperti sahabat-sahabat yang lain. Cumanya macam Sir Rahimi juga, saya tak terus jadi cikgu selepas maktab. Saya belajar dulu habis ijazah, baru ambil lesen untuk menjadi cikgu di maktab pendidikan di Batu Rakit lah. Dan saya ambil masa tu dia panggil option DPLI JCOF, program JCOF, dan saya mengambil option bahasa Arab. Jadi begitulah perjalanan saya sebagai menjadi seorang guru. Itu je, wallahualam. Bolehkah cikgu berdua ceritakan sedikit tentang sekolah cikgu? Tentang sekolah SK Bukit Sawa. Ya. Okey. Amni dengan Sumaya pernah sampai? Tak pernah, tapi Tak pernah lagi, tapi insya-Allah satu hari nanti sampai. InsyaAllah. Okey, SK Bukit Sawa ni dia berada, kalau kebanyakan orang tak tahu, dia ingat SMK Bukit Sawa tu SK Bukit Sawa. Kalau orang kenal SMK Bukit Sawa tu, dia sebelah je dengan SK Bukit Sawa. Dia betul-betul dekat satu persimpangan yang sangat sibuk. Dekat belah sana tu. Okey. Pagi-pagi dia dekat dengan pasar Binjai. Sebab tu dia sibuk sikit. Pagi-pagi ada satu simpang tu, pusing ke kanan sampailah Bukit Sawa. Tapi kalau contohnya Amni dengan Sumayah nak pergi ke Bandar Kuala Berang,
jalan sana, on the way sampai satu traffic light tu, pusing kanan boleh tengok satu sekolah yang ada mural yang besar yang lawa tu. Itulah Bukit Sawa. Jiwa. Gitu. Akak bagus sendiri nampak. Ya? Pernah juga nampak. Pernah je Kan. nampak. Itulah. Ya. Kalau boleh tahu, apakah kemudahan digital yang terdapat di SK Bukit Sawa? Kemudahan digital mungkin Ustaz boleh ulaskan sikit kan. Kemudahan digital. Setakat ni alhamdulillah di Bukit Sawa, di SK Bukit Sawa ada beberapa kemudahan digital lah yang baru kita upgrade, iaitu bilik tayang untuk kegunaan murid-murid untuk ulang kaji dan juga belajar lah. Jadi guru-guru ada akses untuk macam LCD, kemudian laptop dan sebagainya untuk memudahkan sesi PDPC. Dan juga di SK Bukit Sawa kita ada satu studio jugalah, tapi tak selengkap studio di SK Bukit Gasing lah. Studio yang simple-simple saja untuk buat rakaman. Tapi untuk pengetahuan, studio tu mungkin akan diambil sebab baru diletakkan label untuk bilik guru. Memandangkan KPM ada menurunkan peruntukan untuk membuat bilik guru, dan di SK Bukit Sawa kekurangan bilik guru lah. Bukan kekurangan, maknanya kata dinaik taraf. Dinaik taraf untuk menjadi bilik guru untuk kegunaan guru-guru. Mungkin akan diletakkan aircon dan sebagainya lah untuk memastikan keselesaan cikgu-cikgu. Jadi kami sekarang ni saya dan Mr. Rahimi akan cari satu tempat lain lah, bilik lain untuk membina satu studio, termasuklah studio podcast. Sebab itulah kita datang ke SK Bukit Gasing untuk menimba pengetahuan dan juga melihat bagaimana setup ataupun dibinalah studio podcast ini. Okey. Adakah murid-murid di SK Bukit Sawa aktif dan kreatif dalam aktiviti sekolah? Kalau sejawab, semestinya iyalah kan. Mestilah kita nak puji anak murid kita sendiri je. Kan? Sama juga macam Bukit Gasing pun, apa kurangnya kan. Semua sekolah dia ada murid-murid yang sangat kreatif, berpotensi, sangat bagus dari segi bakat kan. Contoh kalau Bukit Sawa, kelebihan dia sukan. Contoh mentadisa. Lepas tu dalam karnival, contoh karnival bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan juga karnival Kaunseling dan kerjaya. Kaunseling yang kita pernah memenangi peringkat kebangsaan, juara peringkat kebangsaan untuk untuk pertandingan unit kaunseling, antara yang terbesar lah. Okay, lepas tu dan orang kata kejayaan setiap murid tu, tulang belakangnya adalah guru tu sendiri. Murid dia memang dia ada bakat dah. Tu bergantung pada cikgu pula untuk mengasah bakat murid-murid ni untuk menjadi lebih berjaya. Macam Sumaih dengan Amni lah kan. Tanpa cikgu-cikgu mengasah, push kita untuk ke depan, takkan sampai ke depan ni, betul tak? Okay. Ya, betul. Kalau dari segi pencapaian, apakah kejayaan atau projek yang paling membanggakan sekolah cikgu? Projek. Projek antara projek yang macam setiap tahun sentiasa ada, semestinya projek sukan lah. Contoh macam cikgu bagi tahu tadi, mentadisa, olahraga. Sebab macam Bukit Sawa, antara kebitaraannya adalah mentadisa, sukan. Sebab kita selalu menjuarai macam juara keseluruhan mentadisa, dan juga pernah juga menjuarai juara keseluruhan untuk olahraga. Boleh Mr. bagi tahu sedikit tips bagaimana untuk menjadi atlet? Untuk menjadi seorang atlet? Satu yang paling penting atlet ni disiplin. Disiplin. Lepas tu kemahuan, kehendak diri sendiri. Kalau cikgu push pun, walaupun kita ni seorang yang sangat berbakat pun, tapi kalau dia sendiri tak nak, memang tak ada maksudnya. Tapi bab disiplin tu memang sangat penting lah sebagai seorang atlet. Betul. Walaupun awak berjaya mendapat juara kebangsaan dan sebagainya, mungkin boleh pergi jauh antarabangsa, tapi kalau tidak ada disiplin, awak akan separuh jalan sahaja. Tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab orang akan jadikan awak sebagai seorang idola, contohnya kan. Tapi kalau idola yang awak tunjukkan benda yang tak elok,
dalam Islam pun ada. Kalau kita tunjukkan perkara yang tak elok, kita juga dapat dosa. Kalau orang tu buat dosa, kita pun dapat dosa. Tu je. Betul. Sekarang kita akan teruskan segmen utama Sembang Digital. Teknik pembelajaran digital atau aplikasi apakah yang kerap digunakan di Sekolah Kebahasaan Bukit Sawa? Aplikasi Ustaz. Aplikasi digital yang biasa kita orang guna dekat SK Bukit Sawa, tak lain tak bukanlah kita gunakan yang menggunakan ID 5 tu, iaitulah Google Classroom. Jadi macam baru berlangsung semalam pun, untuk perjumpaan unit uniform kita menggunakan Google Classroom sebagai medium utamalah untuk dalam satu masa yang sama kita mengaktifkan, murid-murid dapat mengaktifkan akaun masing-masing. Dan ada jugalah yang menggunakan seperti mana lembaran kerja yang menggunakan online seperti Kahoot, Quizizz dan sebagainya. Mr. Rahimi, adakah murid-murid diberi peluang menggunakan perhati digital seperti tablet, laptop atau aplikasi pembelajaran semasa sesi PDPC? Okey, bagi sekolah SK Bukit Sawa, sudah semestinya kami sentiasa memberi peluang pada murid-murid untuk mereka explore dunia digital dan juga familiar dengan peranti-peranti elektronik. Contohnya seperti penggunaan laptop lah. Kalau dekat sekolah SK Bukit Sawa, kami belum lagi mampu untuk menyediakan tablet ataupun iPad. Macam sekolah ni dengar-dengar ada iPad kan. Okay, sekolah Bukit Sawa cuma Chromebook lah setakat ni. So cikgu akan membuat PDP di makmal komputer sambil menggunakan Chromebook. Nanti Saya tambah sikit sir. Dalam kita juga peraturan disiplin juga ada akta ataupun peraturan berkaitan tentang membawa telefon bimbit ataupun tablet ni. Jadi sekiranya ada guru yang nak menggunakan peranti tersebut ketika waktu PDPC, maka kita akan memberi kebenaran dengan syarat murid akan mengisi satu borang dan peranti tersebut dibawa ke sekolah, kemudian akan disimpan oleh saya sendiri sebagai guru disiplin, dan bila nak guna baru dia orang akan datang ambil, dan selepas menggunakannya, habis je waktu PDPC, dia orang akan terus hantar tablet tersebut kepada saya sebelum diambil semula untuk dibawa balik pada waktu balik. Bagaimana Ustaz melihat keberkesanan penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan minat dan prestasi murid? Baiklah, berkaitan tentang bagaimana pengaruh digital dapat membantu murid-murid dalam sesi PDPC lah kan. Kalau dikira, kalau kita tengok pada hari ini, memang sekarang ni semua menggunakan teknologi, dan sekarang yang terkini yang sedang branding sekarang ni ataupun trending ialah AI, penggunaan AI. Dan saya rasanya di sini ada, di Bukit Kasing ada kan bilik digital Bilik AI. Bilik AI. Jadi AI ni satu cabaran lah untuk anak-anak kita sekarang ni, terutamanya murid-murid pada masa sekarang, untuk dalam masa yang sama perlu untuk ikut arus peredaran masa sekarang ni. Jadi Sumayah dan juga Amni untuk meningkatkan kemahiran dari sudut teknologi. Jadi bila adanya sesi digital di sekolah, dapat membantulah murid-murid masa sekarang ni untuk mendepani cabaran masa akan datang. Kita tahu mungkin akan datang Amni dengan Sumayah hanya duduk dalam bilik, yang keluarnya hanya hologram, yang muka Amni dengan Sumayah yang bercakap dengan tetamu podcast. Mungkin tetamu datang daripada island United Kingdom kan, kita mana tahu. Itu akan datang. Sebab itulah sesi pembelajaran digital sekarang ni sangat penting untuk anak-anak, untuk membantu mereka pada masa akan datang. Ada tak di sekolah Mister membuat pertandingan digital? Pertandingan digital Oh, semestinya ada. Setiap tahun memang pertandingan untuk digital tu sentiasa ada. Contohnya pertandingan mereka poster digital, video TikTok. Kan murid-murid zaman sekarang kan memang expert TikTok. Jadi tu antara benda ataupun kata cara untuk cikgu-cikgu menyemai perasaan minat terhadap teknologi dengan cara macam tu lah antaranya. Okay.
Cikgu, apakah harapan cikgu terhadap masa depan pendidikan digital di sekolah, terutamanya untuk generasi baharu yang semakin celik teknologi? Okay, start dulu. Okey, untuk harapan pendidikan digital pada masa akan datang. Jadi harapan saya supaya penggunaan digital terutamanya di sekolah dan juga untuk anak-anak pada masa akan datang dapat digunakan dengan cara yang baik. Ya. AI ni ataupun digital ini boleh digunakan tidak dalam dari sudut agama pun tidak ada yang melarang pembaharuan dalam kita punya kehidupan. Tetapi ada dua jalan. Kita ada dua jalan, kanan ataupun kiri. Kalau kita menggunakan digital dan juga kemodenan yang ada ke arah kanan ataupun kebaikan, maka dia akan jadi kebaikan. Tapi kalau kita gunakan ke arah keburukan ataupun kejahatan, dia akan mendapat dosa. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ingat baik-baik pada masa akan datang. Wallahu alam, kita tak tahu apa akan berlaku ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kita sama-samalah kita pilih jalan ke kanan dan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Apakah pendapat cikgu berdua tentang teknologi AI dalam bidang pendidikan? Teknologi AI dalam bidang pendidikan semestinya membawa satu era yang baru dalam pendidikan sebab sebelum ni kita tak ada AI. Bila ada AI tu kita boleh nampak perbezaan dari segi contoh AI ni dia sangat memberi kemudahan kepada cikgu dan juga murid-murid dan juga ia satu kemudahan, satu meringankan lagi beban tugas dan juga ia boleh buat seorang tu lebih kreatif apabila adanya AI ni. Okay, Ustaz kalau ada nak tambah sikit. Tapi bagi saya kan kalau penggunaan AI ni dia dengan satu cara yang betul lah. kreatif dalam sama dia juga dapat mengelakkan kita sebenarnya kalau kita guna AI ni bukan kita gambar kita sebenar. Jadi kalau gambar kita sebenar ada kemungkinan kita tak tahu apa niat orang kepada kita kan. Jadi kalau kita guna AI mungkin kalau dia niat yang tak baik nak buat apa sihir dan sebagainya kan, nak bomoh kan, contohnya macam adik Sumayya dengan adik Amni kan yang cantik ni kan, ada orang berkenan tiba-tiba Amni tak layan, Sumayya tak layan, dia pun pergi dekat jumpa bomoh, dia pun bomoh kan. Kita tak tahu niat orang dekat kita kan. Tapi bila kita menggunakan AI ni dia menggunakan gambar yang bukan gambar kita, jadi kemungkinan untuk kita mendapat sihir dan sebagainya tu terjamin lah, mungkin dilindungi lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab muka kita lain sikit. Muka kita lain dia sikit, bukan jadi dia muka betul kan. Dia lain sikit. Alhamdulillah. Cikgu rasa perlu atau tidak pengawalan teknologi untuk murid-murid? Macam mana? Sekali lagi. Cikgu rasa perlu atau tidak pengawalan teknologi untuk murid-murid? Pengawalan. Oh, pengawalan. Pengawalan tu semestinya sangat perlu. Sangat perlu. Murid-murid especially. Budak-budak ni dia perlu bimbingan. Terutama sekali ibu bapa mereka lah kalau berada di rumah kan. Penggunaan teknologi yang kata terus menerus secara berleluasa tanpa pengawasan ni adalah sangat berbahaya sebab kanak-kanak terutama sekali akan terdedah dengan macam-macam benda, terutama sekali benda yang negatif sebab dalam internet macam-macam benda ada seperti mana kita tahu, dan juga anda semua juga mungkin terdedah dengan jenayah, dengan orang luar yang berniat jahat pada anda semua. Dan mengikut statistik disiplin, ada yang murid terkesan dengan teknologi ini sehingga kan dia terpengaruh dengan influencer dalam YouTube, sehingga kan berniat untuk melakukan sesuatu tak baik kepada kawan dia dengan membawa senjata tajam ke sekolah. Betul. Jenayah kan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Mudah-mudahan segala perkongsian ini tadi dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua, InsyaAllah, khususnya dalam memupukkan budaya digital di sekolah. Teruskan mengikuti perkembangan kami di podcast DBJs. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe akaun ini. Jangan lupa komen banyak-banyak tau. Saya Nur Amni Humaira dan saya Nuzara Sumayya mengundur diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.